Benar? Pasal musim terkujur. Oh, dah kengai. Mati je tergelang mutus. Tak? Tak kira ngandung. Tak ngandung pun jangan pergi musim ni. Nah, sekali terikut, anyuk pak Vietnam. Nah. Jadi kalau tidaklah musim terkujur, boleh. Faham tak lagi? Kerana orang mengandung ini, laki dia tidak ada patang. Yang patang dia. Jangan mancak pokok. Jangan terjun kuat. Takut turun darah. Jangan berlari. Betul tak? Patang bini ada pula laki patang. Tak boleh ngai bini awak mengandung. Ada orang mana orang hidup mana. Tukang share ramal ni pada pening. Tak? Tak ada masalah. Dah kalau ngai apa salah dia? Dah laki dia kerja ngai. Kalau laki hobi ngai boleh tahan. Kalau kerja ngai, orang ke laut ni bukan semua muka. Ada muka, ada ngai, ada canda, orang canda tak ngai. Orang ngai kisi, tak ngai tinggi. 20 tahun ngai kisi tu. Muka dia macam kisi jadi. Orang ngai tinggi, canda, dah canda, dia ngai tinggi ya. Turun pagi, pagi tengah, pas subuh. Dia cari air kembung. Kalau ini nak makan kembung, dia ngai kembung tu. Ngacak. Tinggi ngai tinggi. Dia 3 ekor balik. Seekor 200 ya. Faham? Jadi kalau di bini ngandung 8 bulan tak boleh ngai. Dah siapa nak winong kat kedai kau beli? Beri tak ada dah. Betul tak? Jadi tak betul belaka tu. Yang sebenarnya gini. Dia kata kalau kita boleh ikan, seksa ikan. Anak dalam perut jadi cacat. Lawak belaka tu. Yang tak bolehnya ialah bila bini kita tak mengandung pun, jangan buat zalim pada makhluk Allah. Lebih-lebih lagi kalau bini mengandung. Takut Allah bayar cash. Tu betul. Faham lagi? Ni ada ngai boleh. Dia ngai udang 2 ya sekor macam gitu. Bahan di ikan buta. Dia nak ngai kakak putih. Faham? Makan di ikan buta. Beteng. Dia nak marah. Dia lepor atas jarak. Itu zalim hayawan. Akhirat laki dia kena seksa. Kerana dia tohuk atas darat. Bapa mu tohuk atas darat apa mati kering ikan buta. Dah makan apa aku? Dah mu tohuk depan muka dia. Dah mu nak ngai dia, nak ngai kakak putih. Dah mu nak ngai kakak putih, tak mu ikan lain makan. Mu tulis ikan dia ketah. Boh dia mata kain. Kakak putih saja. Mu sama bodoh dengan kakak tu. Ada pula bila ikan lain makan seksa itu. Tahu tak? Haram, dosa besar. Itu tak boleh. Apalagi kalau isteri kita sedang hamil.